Bila Allah himpun semua jenis fitnah ni, termasuklah fitnah yang paling besar. Ketika itu Allah memberikan pelbagai hadiah kepada umat akhir zaman. Antara hadiah yang diperolehi oleh umat Nabi Muhammad yang tidak diperolehi oleh Nabi lain, antaranya ialah umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga tanpa dihitung amalan mereka. Rasul lain Ustaz, Rasul lain dihitung amalan. Nabi Nuh dipanggil, dihitung amalannya. Nabi Isa dipanggil, dihitung amalannya. Tiba-tiba ada sekumpulan besar umat Nabi Muhammad yang tak tahu berapa ratus ribu pergi ke depan terus masuk syurga. Pasal apa tuan? Kerana mereka diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian yang umat lain tak perlu takut. Umat lain tak perlu takut, tapi umat Nabi Muhammad sentiasa bersedia. Antaranya berhadapan dengan Dajjal, antaranya menyaksikan kiamat, antaranya melihat kerosakan Ya'juj wa Ma'juj. Umat lain tak tengok. Semua umat Nabi Muhammad saja.